Ada sebuah syarikat yang berhad di Malaysia yang sedang menguruskan alat kuat yang sedang dalam perjalanan ke Israel melalui kapal, menggunakan kapal. Nah, kami dimaklumkan oleh rangkaian PDS lah. Rangkaian PDS memaklumkan kepada kami bahawa ada perkara ini. Kapal sedang membawa letupan daripada Vietnam hingga di Singapura ke Afrika. Jadi letupan ini akan digunakan oleh Israel untuk membunuh warga Palestin. Ada sebuah syarikat di Malaysia, headquarter di Malaysia dan beberapa negara lain, tapi ada satu di Malaysia yang menguruskan shipment ini. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat mengejutkan. Macam mana ini boleh berlaku? Ini adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Dan kita sebahagian daripada United Nations, kita juga kuat perjuangan Palestin dan mengutuk Israel pembunuhan rakyat Palestin. Jadi oleh kerana itu kerajaan kena bersikap tegas terhadap syarikat-syarikat seperti ini. Maklumat kami ini dari international, dari PDS international, bahawa perkara ini berlaku. Kita wajib untuk maklum kepada kerajaan sebab kerajaan Malaysia mengaku bahawa mereka ambil tindakan yang tegas untuk menghalang genosida berlaku di Israel, di Palestin. So itulah sebab kami buat laporan ini. Ada nak kata apa-apa? Ada nak buat macam ni. Okay.